Jika anda mempunyai email, pastikan anda set. Contohnya, kalau saya ambil contoh di dalam Gmail, contohnya, saya perlu setkan signature saya. Jadi setiap kali saya menghantar email, signature saya itu akan keluar dan saya tak perlu type berkali-kali. Jadi untuk meletakkan signature anda adalah letakkan di sini signature. Dan saya masukkan link signature saya, signature saya di dalam setting Gmail tersebut. Contohnya sebegini. Dan juga sesekali anda boleh menggunakan vacation autoresponder dan anda letakkan vacation on. Letakkan subjek di sini dan letakkan message, saya berada di luar office. Di dalam message ini, terima kasih, saya sekarang masih bercuti. Saya akan membalas email anda selepas saya kembali. Dan masukkan signature tersebut di dalam vacation responder. Jadi dengan cara ini, jika ada sesiapa menghantar email kepada anda, email ini akan automatically dihantar kepada orang yang menghantar tersebut. Jadi secara tak langsung ini mempromosikan website anda. Dan dengan cara ini juga akan menarik ramai orang melawat website anda. Tetapi anda tidak boleh buka sepanjang masa, tak boleh vacation responder sepanjang masa. Dalam seminggu buatlah sehari atau 2 hari, supaya apabila ada email yang masuk itu, secara tak langsung mempromosikan website anda. Okey, kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Terima kasih.